Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu penjelasan secara ringkas dengan bahasa yang mudah dan dalam masa yang singkat tentang tahap-tahap seseorang itu melakukan dosa ataupun tahap-tahap yang menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa dosa adalah perbuatan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Ia adalah hijab antara kita dengan Allah. Kerana apa? Kerana apabila kita sering melakukan dosa, kita akan cenderung ataupun hati kita akan ke arah melakukan dosa dan melupakan Allah. Walaupun kita tahu Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dan apabila kita melupakan Allah, itu adalah tanda kita jauh daripada Allah. Baik. Tahap-tahap orang yang jauh dari Allah ataupun orang-orang yang di dalam kemurkaan Allah ada beberapa tahap. Antaranya yang pertama, apabila seseorang itu melakukan maksiat, contohnya berzina ataupun melanggan perempuan pelacur, maka ia akan cenderung untuk mengulangi perkara tersebut ataupun perbuatan tersebut. Ia akan berusaha untuk mengulangi lagi melanggan perbuatan maksiat tersebut. Ia akan berusaha mencari wang jika ia tidak ada wang. Bahkan kemungkinan besar wang yang digunakan untuk keluarganya akan disalurkan untuk melanggan perempuan yang meniagakan dirinya tersebut. Dan lagi contohnya jika seseorang itu minum arak, ia akan sentiasa mengulang ataupun sentiasa cenderung hatinya untuk minum arak. Bahkan minuman-minuman yang halal, dia tidak akan merasa nikmat meminumnya. Kerana apa? Kerana dosa meminum arak itu lebih mempengaruhi dirinya. Dan contoh lagi seperti seseorang itu yang suka mencela ataupun mencarut, dia akan merasa aman dengan perbuatan mencarutnya dan tidak merasakan ia adalah dosa dan sentiasa ia ingin mengulang perbuatan atau perkataan mencarut ataupun maki hamun ataupun mencela. Sebab kata orang tidak boleh salah sikit ataupun tidak boleh bercanggah dengan apa yang dia perkatakan, maka dicarutnya orang itu. Dan lagi tahap yang seterusnya, iaitu apabila seseorang itu melakukan dosa, ia berbangga dengan dosa yang ia lakukan. Contohnya, seseorang yang tidak solat ataupun suka berjudi ataupun suka minum arak, berzina, mencarut dan sebagainya. Ia berkata, apa bezanya antara aku dengan kamu? Kamu sentiasa rajin solat, tidak minum arak, tidak berzina, tidak mencarut dan sentiasa berkata perkataan yang baik. Tetapi kamu tidak lebih daripada aku.
Aku lebih kaya contohnya. Dan kamu miskin pun. Kamu tidak dipandang orang pun. Walaupun kamu sentiasa mentaati perintah Allah. Ia menjamik dada. Tengok aku. Walaupun aku melakukan dosa, melakukan maksiat, tetapi tidak kalah daripada kamu. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang sentiasa memandang aku seperti biasa dan memandang aku sebagai orang penting. Ini satu contoh. Ia berbangga dengan maksiat yang dia lakukan. Dan yang lebih parah lagi, apabila seseorang itu melakukan maksiat, ia mempertikaikan Allah Ta'ala. Contohnya apabila ia melakukan perzinaan, seperti melanggan perempuan-perempuan yang menjual diri, ataupun ia sering meminum arak, ataupun ia sering berjudi, sering melakukan perkataan-perkataan yang keji. Ia berkata, aku tidak dihukum Allah Ta'ala pun. Tidak ada bala yang turun kepada aku pun. Aku tidak sakit. Seperti mana yang orang katakan, Allah Ta'ala akan membalas perbuatan manusia yang melakukan dosa. Sedangkan kamu yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang sakit. Dan kamu tetap miskin. Tidak kaya seperti aku. Ia mempertikaikan keadilan Allah. Seperti mana Allah Ta'ala menjanjikan dosa kepada mereka yang melakukan maksiat. Ia berkata, tidak ada apa pun janji Allah Ta'ala untuk memberikan dosa kepada aku itu pun tidak mengubah kehidupanku. Aku tetap kaya. Kamu tetap miskin. Jadi, apa yang Allah Ta'ala janjikan itu adalah hanya dusta. Ini satu perkataan orang yang telah jauh daripada Allah Ta'ala. Ia melakukan maksiat dengan mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apakah tanda orang yang dikehendaki oleh Ta'ala itu berubah ataupun mendapat taufik? Iaitu orang-orang yang melakukan maksiat, yang telah tercebur di dalam maksiat, sama ada ia sadar ataupun tidak, sama ada sengaja ataupun tidak, terdetik di dalam hatinya untuk bertaubat. Tergerak di dalam hatinya untuk sadar bahawa ia telah melakukan dosa selama ini. Ataupun ia telah tersilap ataupun lupa diri sehingga melakukan dosa. Maka ia rasa menyesal dengan dosa yang telah ia lakukan. Dan berusaha dia untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan dosa yang telah ia lakukan itu. Inilah tanda-tanda orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dikehendaki oleh Allah Ta'ala supaya sedar daripada maksiat ia lakukan. Dan seterusnya ia bertaubat nasuha. Ia meninggalkan dosa yang telah ia lakukan dan ia merasa menyesal. Walaupun seperti mana biasa kekesalan itu sulit. Tetapi ia sentiasa berusaha untuk membanyakkan amal dan meninggalkan segala tegahan Allah. Inilah tanda orang yang telah terlanjur tetapi dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepadanya. Maka hendaklah kita faham dan berhati-hatilah. Jagalah diri kita daripada melakukan dosa. Jikalau kita terlanjur melakukan dosa sama ada kita sedar ataupun tidak, maka bertaubatlah. Kerana pintu taubat sentiasa terbuka kepada kita. Jadi sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.